PRN Melaka, PAS sasar bertanding 16 kerusi DUN. Yang ni kenyataan dibuat oleh kepimpinan PAS Melaka beberapa hari yang lepas. Dan saya ada tengoklah beberapa update daripada orang bersatu, termasuk dengan pemimpin bersatu, tentang ketidakpuasan hati berkenaan dengan kenyataan pemimpin PAS Melaka ni. Mana tak puas hatinya. Yang mana dulu PRN yang lepas, PAS hanya bertanding 8 kerusi. Dan untuk next PRN ni, PAS nak bertanding 16 kerusi. Mana kata dia nak bertanding sekali ganda. Yang mana sebelum ni kita tahulah PAS bertanding 8, tetapi hakikatnya tak ada satu pun yang menang. Tak tahulah mungkin indikator apa yang PAS pakai untuk kerusi DUN ni, dia nak bertanding sampai 16. Jadi salah satu sebabnya saya tengok ada pemimpin bersatu ni, orang bersatu duduk komen, sebab katanya nak bagi kepada beberapa seat tu, nak bagi kepada bekas-bekas pemimpin bersatu ni yang dipecat daripada parti. Tapi ada logik juga kan. Tapi ini telah menimbulkan ketidakpuasan hati bersatulah. Yang mana kita tahulah bersatu ni sebelum ini kalaulah dia tak silap saya, dia bertanding sebanyak 15 kerusi dan parti gerakan untuk PRN PAS bertanding 5 kerusi. Jadi kalau 16 dah PAS ambil, jadi berapa kerusi je tinggal? Yang mana kita tahulah 5 kerusi tu yang dimenangi oleh DAP confirm dah itu mungkinlah seat liability authority kepada gerakan lah untuk bertanding. Tetapi hakikatnya tinggal berapa kursi je lah bersatu ni boleh bertanding. Sebab itulah saya tengok ada beberapa komen dan kenyataan daripada orang bersatu ni tidak puas hati kepada PAS Melaka ni. Jadi tak tahulah dia punya masalah tu, dia punya pasal lah. Cuma apa yang kita nak tuju, yang mana krisis kepimpinan masalah Perikatan Nasional ni agak menarik jugalah di Melaka. Tak apalah, kita sama-sama nantikan kepada orang Melaka. Kalau kita tengok cara Perikatan Nasional ini pun kita nampak dah huru-hara, apatah lagi kalau dia nak jadi kerajaan.